yang kalau dalam konteks saya ni 3 benda tu tuan-tuan akan nampak. Itu yang dia nak tanamkan dalam kepala kita ni, dalam kita punya apa tu unconscious mind tu dipanggil kan. Dalam pemikiran di bawah sadar kita tu. Bila kita baca, samalah macam saya sebut tadi tuan-tuan, ingat tak kasih saya bagi contoh Kalau saya jumpa dengan tuan-tuan, saya kata aku ni 7 gelanggang silat, aku ni guru dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia, kau jangan main dengan aku terror. Itulah maksud dia. Padahal jalan pun dah tak larat contohnya kan. Jadi sebab nak tunjuk kat orang kita terror. Aku 7 gelanggang silat, anak murid aku beribu-ribu kat dalam negeri ni. Contohnya kan Tujuannya apa tu kan? Kau jangan main dengan aku. Aku anak murid aku ramai Kau kalau buat sepasal aku, call aja semua datang 1000 rumah kau. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia menceritakan tentang ayat yang kita bacakan tadi, sebenarnya dia nak tanamkan dekat dalam kepala kita. Yang pertama, dia Maha Pencipta. Yang kedua, dia Maha Berkehendak. Yang ketiga, dia berkuasa mengadakan ataupun menciptakan apa yang dia kehendak, apa yang dia nak. Tu. Tuan-tuan di permulaan ayat Allah gunakan perkataan badi'u. Ingat tadi, badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah bukan guna perkataan, bukan menggunakan khaliq. Khaliq. Khaliq mana khaliq? Khaliq tu pencipta kan? Khaliq. Dia tak guna